Ini adalah server dari Mau SMP, server Malaysia yang menggunakan modpack Blurry Java. Jadi server ini mengadakan event The Purge, iaitu sempena video baru Wembu, iaitu 100 players simulate The Purge in Minecraft. So, owner pun memberikan kita orang masa untuk bersiap sedia kira-kira seminggu sebelum The Purge. Apabila masanya sudah tamat, event akan dimulakan. Yo guys, sudah tiba harinya untuk event. Let's go. Jadi aku pun giap dan bersiap-siap. What the heck. Aku tengok dulu sebesar mana. Takut aku lempar pearl keluar pula lah. Ya, ini red line dia. Okay, let's see. Wow, ada chamber. Aku rasa aku dah tahu dah macam mana jalan dia ni. Kau balik je lah gila Hamzah. Ya Hamzah. Damn. Bro is flying. Yo man, shut your bitch up. Alah, koyak. Nanti kau bagi ni sekali dengan Hamzah. Oh my god, aku clutch. Aku try dulu lah, tengok aku ada lagi tak kecepatan untuk buat cut. Masa awal ni boleh lah cut sebab smooth lagi server. Nanti masa dah tak smooth tu memang mula macam tai lah. Okay, kuda ni sebagai kita punya mangsa Okay, duduk diam. Okay. Okay, jadi nampaknya dia berjaya. Oh my days. Semua dah ready kan? Semua dah ready. Okay, semua dah tak ada barang dah. Semua dah settle. Barang-barang dah settle apa semua. Okay, dengar. Aku ulang balik. Event ni. Rules dia. Aku bagi tahu yang paling ramai orang senang buat. Okay, satu. Orang boleh nampak dekat sekitar ni ada macam benda merah. Garisan merah. Okay. Aku dah letak garisan merah tu. So, dengar. Siapa yang tak sengaja ataupun sengaja keluar daripada line merah, diorang akan disqualified terus, okay? Aku ulang balik benda-benda yang bercakap, okay? Walaupun tak sengaja, aku akan disqualifiedkan orang yang terkeluar tu, okay? And then satu lagi, ingat dekat tengah-tengah ni, aku beritahu korang kalau korang tahu last man standing ni, siapa yang berdiri lebih lama dan last man dekat tengah-tengah ni, diorang yang akan jadi pemenang, okay? Right, aku ulang balik. Yang menang, korang dah tahu kan, menang dapat apa? Korang akan dapat satu syarga dengan ada satu match kat dalam tu, okay? And then, ranking akan dikira dekat dalam event ni juga. Ini nama event ni adalah The Purge, okay? So, rules dia, no teaming. Aku ulang balik, jangan teaming. And then, jangan pakai potion invis. Aku nak locator bar korang semua nampak, jangan ada yang tak nampak. And then jangan hancurkan blok satu pun dekat dalam stone ni, okay? Satu pun jangan hancurkan. And then berdekatan dengan platform ni, dekat sekitar ni, dekat area kapsul-kapsul ni, jangan letak TNT ataupun macam minecart ke apa, jangan And then jangan hancurkan platform ni. Korang boleh dekat atas ni tak boleh letak core web atas ni. Tak letak core web, ingat. So korang kena tolak enemy korang kena lawan-lawan. Dekat atas ni korang nak berbunuh pun boleh. Okay. So semua dah ready. Dalam kiraan 3 akan dimulakan event The Purge kita. Alright. Dalam kiraan 3 korang dah boleh hancurkan korang punya capsule, alright? Satu. Dua. Siapa ni? Let's go. Dan ni yang tak nama apa. Tapi yang tak mute tu mute lagi le. Oh my days. Kita serang orang pakai shield dulu. Oh my
mati sekarang. Aku hampir mati. Aku bagi tahu information, okey. Berkaitan sekitar lah. Semua tempat sekitar zone ni ada satu chest. Kat dalam tu ada barang yang korang boleh ambil. Oh. Seandainya korang jumpa lah ya, dan korang boleh guna. Seandainya korang jumpa lah. Buat lagi. Aku tu nampak buat bodoh teruk tu. Kalau ada depan loh. Disebabkan ada berlakunya perkara yang tidak diingini, storage aku penuh. Jadi recording aku pun tak dapat nak record penuh. Jadi yap, aku record separuh je yang korang tengok sekarang ni. Dan tapi pada akhirnya aku tetap disqualified sebab ya server tu terlampau lag dan ya server tu kick aku. Aku tak tahu macam mana boleh kick aku. Ke owner kick aku, I don't know man. Akan tetapi kita beruntung sebab owner record semua benda tu. Jadi korang boleh tengok part semi akhir perlawanan The Purge. Mereka hanya boleh restock hanya untuk sekali saja. Dalam beberapa minit lagi, restock akan tidak dibenarkan dekat dalam permainan kita. Oh, bal, helmet pecah. Apakah bal terus? Oh, masih ada helmet. Mereka hanya boleh restock tersisa lagi 5 minit sebelum tamatnya restock dan mereka tidak boleh restock lagi. 5 minit saja lagi. Ya, restock sewaktu sudah tidak boleh restock itu, mereka akan disqualify. Pecah! Kamel pecah di situ. Wah, nampaknya Kal membunuh Kamel. Tersisa lagi 2 orang pemain kita. Iaitu Kal dan juga Daud. Daud sebab Bal. Bal adalah salah satu yang terkuat juga dekat sini. Bal, cantik sekali. Wah, intercept, tolak-tolak. Back yang cantik. Winshot dikeluarkan oleh Iqbal di situ. Cantik sekali. Pertama event kita, orang yang menggunakan winshot. Wah, Bal, helmet. Bal ada helmet. Wah, nampaknya Bal ada iron helmet sekarang ini.
Iqbal ada Iqbal tertinggal Iron Helmet sahaja. Apakah pemain-pemain kita iaitu Kal akan menjadi pemenangnya ataupun tidak? Kita alias siapakah pemenang event The Purge yang pertama? Pecah lagi Iqbal. Nampaknya harapan yang tersisa hanyalah di Iqbal. Dan Kal adalah satu-satunya yang terakhir. Man of the match kita akan diambil oleh Iqbal. Wow, nampaknya pemenang kita iaitu si Fat X Kal. Let's go. Dan Kal, are you ready for the match, bro? Of course, man. Sini. Are you ready, bro? Kal. This is yours, bro. That match is bro. It's yours, bro. Nice one by Kal situ. GG, nice. Oh my god. Oh my god. So kita dah tahu siapa pemenangnya. Drum roll. Seperti yang kita ketahui, orang ini adalah orang yang pro combat. Ada Sinjak X Kal. Pro telah memenangi event The Purge dan mendapatkan mace untuk membunuh orang-orang dan server. Jadi aku rasa kita dah sampai kepada penghujung video ini. Jadi kalau korang suka video-video macam ni, korang boleh like video ni dan subscribe supaya aku lagi semangat untuk upload video. And see ya to the next video. Bye.